Alright, hari ni 12 hari bulan 12, hari Jumaat. Kita nak hantar ini barang balik kampung. Ini dah antara barang dah. Ini barang-barang. Ini bekas air. Ini bidai. Yang ni tak pastilah apa ni. Ini pun tak pastilah ni apa. Rak pinggan kot biasanya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini pun sama. Ini macam kapet ni. Kapet tangga ni sedap. Dengan ini meja. Okey, sekarang kita menunggu ketibaan lori. Okey. Ini barang-barang. Ini barang betul macam ni ya. Okey, alhamdulillah kita sudah sampai kampung. Kabus pula kamera ni. Inilah keadaan kampung. Ini barang kita. Masih ada lagi barang. Rumput dah naik ah. Okey. Kita buka rumah. Ke belakang jap. Ini pun macam dah longgar je. Macam dah dirosakkan ni. Nampak ah. Longgar je lah. Nampak longgar macam dah dikupak. Tahu lah siapa buat. Nak buka pakai kunci pun dah tak boleh lah. Benda ni dah longgar. Tak boleh buka pakai kunci pun. Macam mana ni? Pintu ni dia mungkin mengembang. Tengok. Dia tak boleh rapat. Dia macam ada gap. Tapi ada bahagian-bahagian yang tertentu dia macam dah rapat. Tak ada tutup lah.
kena paksa. Mungkin kena gosok bahagian tepi ni ke, kecilkan lagi bagi dia ada ruang 2-3 cm ke kan. Buat ni dia tak boleh tutup. Pintu depan ni pun sama dia, tapi tak teruk sangat lah. Sebab ni kita nak tarik susah sikit. Kalau tutup sebab dia tak habis, kena tolak. Dia macam kembang sikit, dia tak boleh tutup rapat lah jadi. Macam tu baru rapat. Okey, terima tu. Dekat sini ada bocor juga lagi, nampak tu. Ada yang menitik, tak tahulah bocor ke, selisih dia tak betul ke. Okey, basah lah kat sini. Boleh nampak basah. Nampak ni, kilat-kilat ni air. Belah-belah sini tak ada lah. Okey je lah. Sini pun rapat. Dia belah sini lah yang bermasalah. Air dia menitik kat situ. Yang dekat dalam pun sini masih ada lagi kebocoran. Dekat situ tu menitik lagi. Kat sini ni nampak ni basah. Kat depan ini je lah, kat bahagian ruang tamu yang bocor. Okey, ni dah siap pasang tombol yang baru, tapi kena tolak. Macam tu baru boleh. Tu nak tarik pun susah. Macam ni tu lah, sangkut. Ni kalau nak kunci macam ni. Sekejap tu tolak rapat-rapat. Ini kunci. Bila kunci, ni tak boleh tekan. Kita buka. Boleh. Tapi nak tarik tu lah. Kena taruh handle lah kot. Nak jaga benda ni kan. Kalau kita dari luar pula. Okey. Dari luar pun susah. Nak kena orang tolak dari dalam lah. Ataupun ni nak kena tarik kuat-kuat. Tarik kuat-kuat, takut ni pula rosak handle dia ni. Tak boleh rapat. Dari luar susah. Nak kena ada handle. Tapi ni kunci dia macam ni lah. Okey. Kunci dia, dia dah masuk habis. Pusing, keluarkan. Ni kunci. Nampak dah tak boleh. Buka balik. Pusing. Boleh. Boleh sekali. Masukkan kunci ke dalam. Pusing lawan jam. Dia lock. Okey, nampak. Dia dah tak boleh tekan. Dari dalam pun tak boleh tekan. Kita buka balik. Buka balik ikut arah jam. Okey. Cabut. Boleh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini dia suasana pagi di kampung. Yang ni tu dia dah tarah sikit.
tapi sikit je. Rambutan ada yang dah kuning-kuning sikit lah ni. Tak tahulah nampak ke tak dalam kamera ni. Tapi adalah yang kuning-kuning yang dah boleh dimakan. Macam ni. Nampak tak ni? Belah-belah sini ni. Buah adalah sikit-sikit, tapi tak banyak yang dah kuning. Masih hijau-hijau lagi. Ini lagi 2-3 minggu kot baru masak semua. Kita tengok sikit sekeliling rumah. Ni rumput pun dah tinggi juga lah. Tak ni, yang belah bawah ni pun dah mula tinggi lah. Dah boleh potong balik ni patutnya. Kita tengok belah sini. Nampak ni, sini ni dah tinggi juga. Kita tengok belakang. Sini memang biasa lah ni, semak. Dah bila lah dapat tebas ni. Ni belakang sini pun nampak rumput ni tinggi betul. Sudah agak tinggi. Tapi dia sampai separuh dulu je lah. Dalam kita pusing je lah ikut belakang. Sampai sini lah. Dan ni pun kalau dapat potong lagi ni. Rapat juga ni. Ni kira tingkat dapur. Ini tingkat bilik dapur. Itu punya koridor ni pun sikit je, kaki 5 ni. 1 kaki lebih kurang ni. Nak rapat ke dinding ni dalam lebih kurang 5 kaki. Ni bahagian belakang. Belakang ni nampak luas sikit. Sebab kalau ikut rumah asal dulu sampai sini rasanya. Sampai longkang ni. Belakang ni pun pokok nau ni dah besar dah. Sini ada satu pokok nau. Situ pun dah nak mula besar dah tu. Atas tu ada lagi satu sana. Yang tu pun ada juga pokok nau. Pokok belimbing ni, belimbing buluh dah tak nampak dah. Ni meter dulu kat sini. Dulu kiranya sampai sini lah, bijak air lama dulu sampai sini. Longkang ni kan. Kat sini rumput dah tinggi dah. Naik balik rumput. Pokok apa ni?
Ada buah macam ni pula ni. Pokok apa ni? Pokok ni ada buah dia. Kalau sini tempat lepak. Masya Allah, redup je. Ini dulu sini ada kandang burung puyuh dulu kan ni. Bawah tu, nampak tu, kat situ ada tiang-tiang batu tu lagi. Ni pokok belimbing buluh. Tak ada buah dia. Belah sini okey lagi, tegak masih terang lagi, belum naik rumput. Ini lubang kalbat dulu ni. Ada orang telefon dah pula. Sekejap Okey, dari sini dululah. Okey, kita sambung balik lagi sikit. Ni bahagian pintu dapur. Kerja semalam dah tukar tombol. Tapi pintu ni dia agak ketat, nak kena tarik betul-betul baru boleh tutup. Kalau tak macam tu, nak kena tarik betul-betul. Ni kalau pemandangan depan dapur macam ni lah. View dia ada pokok kari, pokok limau. Bawah ni dah banyak, dah naik balik rumput-rumput. Nampak bawah-bawah. Nak guna mes rumput ni. Barang-barang bawah rumah. Tapak tiang ada lagi tu, bawah tu. Ada kucing. Ada kucing. Ni mesin jahit punya besi ni ada lagi. Pengupas kelapa ni ada. Ni penggali. Ni tong ni. Ni tulang-tulang ni dah berkarat. Meter. Yang ni diikat kat situ. Yang sini pun air ada sikit-sikit lah, menitik juga. Tak tahulah macam mana. Okey lah. Ini je lah pemandangan kampung pagi ni. Okey. Mantap. Okey, sekarang kita dah nak balik, nak check out. Sekarang lebih kurang 12.20. 13 hari bulan 12 2025. Ni barang yang kita bawa semalam. Meja yang panjang ni, kapet tu. Ini tak tahu apa. Ini bidai. Ini rak pinggan kot. Ni yang ni, barang yang ni, bekas air ni. Ni kita tutup lah, takut cicak ke apa ke. Okey, tingkap semua dah tutup rapat.
Ni pintu ni yang kita dah tukar tombol. Ni dah lock Kalau tak lock macam ni. Ni boleh buka. Begini, macam ni, ni lock. Ni sel. Saya suruh pasang. Ni yang semalam dah terburai. Tak tahu boleh repair ke tak. Toilet. Toilet yang ni. Okey. Air semua dah tutup. Ni kita tutup. Sabun. Ni kita biarkan kat sini. Okey. Setelah toilet ni. Toilet yang ni pula. Okey, kita dah buka. Kita habis. Benda tutup. Okey. Tutup lampu. Okey lah. Sini pun tingkap dah tutup. Sini ada gas. Okey. Untuk dapur ni, tengok bilik. Bilik ni tak ada apa lah. Kosong je. Okey. Tak ada apa. Ini pun pintu tak boleh tutup. Nampak? Dia sangkut. Itu macam ni je lah. Okey. Okey lah. Settle bahagian dapur. Switch semua dah tutup. Tutup lampu. Kap ni semua dah tutup Kat tengah. Bilik ni. Tak ada kunci. Kunci atas ni je. Okey. Okey lah. Ini kawasan tengah. Okey, ni dah tutup. Tais pun dah tutup. Wire dah tak ada. Dah cabut. Okey. Lampu dah tutup. Okey. Ni memang lampu ni je kita buka. Lampu luar ni. Okey. Jam mati ni jam. Tak payah tukar bateri dulu lah. Okey. Ini switch kita tutup. Okey. Okey lah. Tinggalkan rumah. Kita keluar ikut depan. Ni kita kunci atas bawah. Kunci. Okey. Kita buka. Okey lah.
Dan kita teruskan untuk